66 tahanan Palestin syahid dalam tahanan Israel sejak 7 Oktober 2023, komuniti antarabangsa terus membisu. Ramallah, Suruhanjaya Hal Ehwal Tahanan dan Bekas Tahanan Palestin bersama Kelab Tahanan Palestin hari ini mengesahkan bahawa seramai 66 tahanan Palestin telah syahid dalam tahanan pihak berkuasa penjajahan, Israel, sejak 7 Oktober 2023. Kes terkini melibatkan Muhyiddin Najm, 60 tahun, dari Jenin yang meninggal dunia di Hospital Soroka selepas ditahan sejak Ogos 2023. Najm, bapa kepada 6 anak dan bekas tahanan selama 19 tahun, dilaporkan syahid akibat kecuaian perubatan yang disengajakan. Beliau dinafikan sebarang bentuk rawatan walaupun menghidap penyakit kronik yang diketahui. Kenyataan bersama dari dua pertubuhan hak asasi itu menyatakan bahawa Najm merupakan mangsa tahanan pentadbiran tanpa sebarang pertuduhan selama lebih 2 tahun, dan dibiarkan merosot secara fizikal sehingga membawa maut. Mereka turut menyifatkan keadaan semasa sebagai satu bentuk hukuman mati perlahan terhadap ribuan tahanan Palestin di penjara Israel. Mereka menegaskan bahawa penderitaan tahanan meliputi penyiksaan, kebuluran, penderaan seksual, dan pendedahan kepada penyakit berjangkit seperti kudis buta melalui sekatan terhadap akses kebersihan diri. Keadaan ini diburukkan lagi oleh sekatan ketat termasuk larangan lawatan keluarga, pertemuan dengan peguam, dan akses palang merah. Testimoni daripada tahanan mendedahkan penyiksaan sistematik, pembunuhan kejam terhadap tahanan Gaza, serta tindakan menyasarkan tokoh kanan Bridge Al-Qassam. Antaranya termasuk Abbas Al-Sayed, yang ditahan sejak 2002 dan sedang menjalani 35 hukuman penjara seumur hidup. Beliau kini dikurung secara bersendirian di penjara Raman dan menderita akibat kelaparan, jangkitan yang tidak dirawat, serta penurunan berat badan drastik kepada 55 kg. Tala, anak kepada Komander Al-Qassam Abdullah Al-Barauti yang sedang menjalani 67 hukuman penjara seumur hidup sejak 2003, menyifatkan keadaan bapanya sebagai tragedi kemanusiaan. Beliau berkongsi maklumat bahawa bapanya diseksa secara kejam dan terpaksa merawat luka sendiri menggunakan sabun pencuci pinggan akibat ketiadaan rawatan perubatan. Al-Barauti juga diserang anjing dan disimbah bahan kimia panas secara berulang. Tahanan lain seperti Hasan Salameh dan Muhannad Sheriem turut menjadi mangsa kepada penyiksaan berterusan, kurungan bersendirian, kelaparan dan kecuaian perubatan. Sheriem, yang telah dipenjara sejak 2002, kehilangan hampir 45 kg akibat penderaan berterusan selama lebih 7 bulan. Sejak Menteri Keselamatan Nasional, rejim penjajah, Itamar Ben-Gvir, mengambil alih kawalan penuh ke atas sistem penjara, kekejaman terhadap tahanan telah meningkat secara mendadak. Sehingga April 2025, Kelab Tahanan Palestin merekodkan lebih 9,900 tahanan termasuk kira-kira 400 kanak-kanak dan 27 wanita. Pihaknya mengecam sikap membisu komuniti antarabangsa sebagai satu bentuk persekongkolan dalam jenayah kemanusiaan yang sedang berlangsung.